And dia selalu boleh jawab lah. Memang tenangkan hati kita orang. Nak plan majlis kan stres. Tapi Tasha memang dia tolong lah. FM Zul pun mantap lah. Untuk FM Zul memang hebat lah. Tak boleh lebih, tak boleh lebih 5. Kau suka membaca, ku suka berdansa, ku suka So far semuanya smooth lah daripada awal, daripada sebelum planning, semua From manager sangat kru jiwa lah, kru jiwa semua. Hari ni majlis memang berjalan lancar. Pihak nikah satu pun cepat daripada buat transition dari majlis nikah ke majlis sanding. So tambah meja, set upkan vendor. I think I bagi recommendation lah for that. Thank you. Sebab for your information, Zul tak perlu contact saya pun actually. Zul as our head from manager, pada saya menghilangkan kerisauan pihak pengantin tu lah. Totally suka, sangat formal and santai. Ada formal, ada santai. Itu yang best lah. And juga supporting. Maknanya tak adalah betul-betul ikut skrip betul-betul lah. So kalau macam off script pun okay, pandai handle lah. He is very energetic, keeps the majlis berjalan dengan lancar. Memang kita ada inform pihak nikah satu. Kami nak majlis kami low key, simple. And Alhamdulillah MC pun dapatlah buat ikut cara yang kami nak. Terima kasih. mataku belum besar, telapak kakiku lebar, matamu sipit kecil, kakimu Sebab Dewan baru jadi memang cantik. Kena dengan trend sekarang. Dia macam apa you sebut tu British apa? Modern British. Modern British style. Dia ada klasik tapi dia ada modern. And minimalist lah. Alhamdulillah memang cantik. Masa saya datang viewing first time tu memang dah fall in love lah dengan tempat ni. So memang saya suka sangat. Pelamin pun malam tadi ada tengok dia orang set up cantik, puas hati. Memang sangat-sangat suka. Pelamin okay, cantik lah. Sebab mostly kalau yang package selalunya dia pelamin tu satu je. Tapi ni kita boleh pilih. So itu yang best. Banyak option lah. Banyak option. Saya akan recommend. Saya rasa sebab convenient. Dewan dia nampak kecil. Tapi Betul. kami punya jemputan 800 orang muat Alhamdulillah. semua Alhamdulillah. Lagi satu kru jiwa nikah satu memang hebat lah. Tolong kami plan dari awal sampai majlis selesai. Alhamdulillah. So makanan sedap, tu benda pertama. Lepas tu semua all in. Sebab kita pernah ada pengalaman yang before ni yang tak all in. So dia agak susah lah sebenarnya. Kat sini pun tak very crowded sangat lah tempat dia. And semuanya cantik lah, baru kan. Betul. Saya bagi 5. Saya puas hati. Saya berbuat. Okay, saya bagi 5. Mudahkan. Kahwin Kahwin je lah.